Antara matlamat matriks adalah ukur kemahiran asas pembelajaran anak-anak seawal tahun 4 atau tingkatan 3. Soalan dia, kalau macam tu, kenapa tak buat saringan sejak tahun 1 lagi? Boleh ada baki 5 tahun lagi sebelum masalah akademik melarat. Dr. Kodri. Betul. Saya nak ajak rakan-rakan mengenali apa yang dipanggil foundational learning skill atau kemahiran pembelajaran asas tahun 19-an tu, abad ke-19, abad ke-20, mereka meletakkan 3M. Itu betul, saya sokong betul. Kalau 3M tu you nak kesan di tahun 1, kemudian dilayan tahun 1, okey. Tetapi bila masuk abad ke-21 ni, dia punya disebut sebagai, kalau kita tengok UNESCO, disebut basic literacy, fundamental numeracy, socio-emotional competency. Maknanya dia tak ada baris basic literacy. Dia dah berkembang ke situ. So, kita kena kembangkan anak-anak kita. Dan tempat yang paling baik untuk kita tengok ialah setakat ini kita tanamkan tak kemahiran-kemahiran asas itu. So, kita tengok di tahun 4. Kalau tahun 4 tidak cukup, kita akan ada tahun 5 dan tahun 6 untuk menambah baik. Bila sebut matrix tu, kena kaitkan dengan tambah baik. Bukan kaitkan dengan grade pencapaian, tambah baik. Maknanya apa yang kita buat tu mana yang perlu ditambah baik. So basic literacy-nya ke, fundamental numeracy-nya ke, ataupun socio-emotional competency. Rakan-rakan yang dikasih sebut kompetensi tu maknanya bukan 3M saja. Dia sudah pergi ke hadapan ke kompetensi. So bila kompetensi itu apa? Dia punya keupayaan dia menjaga diri dia, kemudian fokus dia, curiosity dia, dan bagaimana dia bergerak dengan orang lain. Seluruh dunia buat macam itu tuan. Dia bukan hanya tengok 3M, tapi sudah letak itu. Apalagi selepas COVID, dia tekankan sangat perkara itu. So, mari kita sama-sama bukakan hati kita untuk lihat anak-anak kita dalam dia punya foundational learning skills di abad 21.